tumiskan bawang, kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga. Masukkan bawang merah. Tambahkan sedikit paste cili. Bahan yang kita blend tadi, bawang besar, bawang putih, halia sedikit, kunyit hidung. Kita blend yang serai. Masukkan sedikit jintan manis bagi perasa. Masukkan ayam. Dan santan. Masukkan garam, ajinomoto. Yang ni kita guna resipi original sebab tak pakai rempah apa-apa. Rempah asal daripada resipi mak saya sendiri. Kalau suka pedas boleh tambah cili api banyak sikit, tapi ni tak boleh pedas, anak-anak nak makan. Masukkan kerisik. Kerisik ni buat seringgi chow. Optional, Maggi cukup rasa. Daun limau purut dan kunyit hijau. Serunding ni siapa yang suka kering boleh keringkan. Saya suka basah-basah sikit. Siap.